Okey, hari ini saya nak kongsikan satu item yang baru sampai, yang baru mendarat sebentar tadi ya. Okey, iaitu itemnya adalah item 1 dinar ya. Okey. Tuan-puan, semua item yang bawahnya beratnya 21.25 gram, Public Gold akan hantar melalui pos. So tuan-puan tak perlu pergi ke branch. So ini adalah item yang baru saya terima, iaitu 1 dinar. Tuan-puan, 1 dinar ini saya beli melalui kaedah EPP, iaitu tahun lepas ya. Dan saya barulah nak post baru-baru ni, tak sempat. Yang menarik ni tuan-puan, 1 dinar ni pada waktu saya lock hari tu harga dia sekitar 1,700 something. So saya bayar bulan-bulan sekitar RM170 saja sebulan. So akan tetapi hari ini apabila saya terima saja parcel ini, nilai 1 dinar ini dah pun mencecah, mencecah hampir RM2,800. Nampak tak? Dalam tempoh 10 bulan sahaja, tak sampai setahun pun, nilainya dah menunjukkan kenaikan. Apatah lagi kalau saya simpan untuk tempoh lagi 2 tahun, 3 tahun. So tuan-puan, simpanan emas ini adalah simpanan jangka masa panjang. So tak perlu rusing, tak perlu panik kalau harga naik turun dalam sebulan 2, tak perlu rusing. Kita kena pergi kepada setahun, 2 tahun akan datang, harga emas pasti akan naik. So tuan-puan, rasa saya untung ke rugi simpan emas ni tuan-puan? Waktu beli hanya sekitar RM1,700. Melalui kaedah EPP saya bayar sebulan hanyalah RM170. Hari ini apabila parcel ini mendarat di tangan saya, nilainya dah pun menghampiri RM2,900. Semoga bermanfaat. Boleh klik link kat bio untuk bermula. Saya akan bimbing tuan-puan menyimpan emas dengan cara mudah, betul dan selamat. Simpan emas, pastikan dapat emas di tangan. Emas itu simpan sendiri, bukan dalam sistem tuan-puan, bukan dalam bank. Assalamualaikum.